Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Langkah pertama sebelum kita menggunakan aplikasi ini adalah untuk menambah baki tunai dan bagi akaun bank. So, untuk menambah data tersebut, sila klik pada kewangan, kaedah pembayaran. Tuan-puan boleh menekan tambah akaun. Okay, sebagai contoh, saya memilih Tuan Masjid 1. So, masukkan baki awal dan tarikh baki awal. Sekiranya tuan-puan bermula pada 1 hari bulan, so boleh pilih saja 1 hari bulan Januari. Tetapi sekiranya tuan-puan beralih kepada sistem ini pada tarikh yang lain, tuan-puan boleh memilih tarikh tersebut. So, type pastikan bank dan pilih nama bank. Sebagai contoh Bank Islam dan masukkan nombor akaun. Simpan. Sekiranya ada lagi bank yang berkaitan, boleh tambah satu lagi. And then biasa kita akan menambah akaun tunai bagi transaksi tunai. So, tarikh sila pastikan seperti yang tadi. So, tunai, tekan simpan.